Alright guys, selamat datang ke Gua Punya Podcast. So hari ni basically this is the second season. Episod yang keberapa pun aku tak tahu dah. Aku pun tak kira. And hari ni kita ada satu band yang kita bawa pada malam ni. Band ni kalau kau dengar-dengar lagu diorang ni, dia macam ada pop sikit, ada bunyi macam mixtape tahun 1980-an sikit, tapi jiwa dia macam jiwa TikTok punya orang yang jiwa lah. Itu bagi aku lah kan. Bagi aku macam lagu-lagu healing lah. Healing Lagu-lagu healing jugalah. Tapi dia rentak-rentak pop sikit. Dia retro vintage sikit kan. Dan aku baru dapat tahu information yang aku baru dapat tadi, basically dia one of the song untuk Ejen Ali Yeah. Runut bunyi dia panggil. Runut bunyi. OST lah. Oh, OST. Mana aku tahu je kau cakap lah OST original soundtrack. Ayo runut bunyi. Itu bahasa Malaysia kan? Oh, kau orang mana? Runut bunyi. Runut bunyi. Runut bunyi lah. Shit. Dia bukan urut bunyi. Bunyi urut bunyi. Bunyi urut. Gua punya suara gila, suara rakyat. Sembang tiada tapi memang padu buat kau lega. Punya tempat lain kau bergelak. Stay gila, stay raw, jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. Dah Tak jangan lain urut. tak bukan, kita ada Fugo. Fugo. Terima kasih. Thank you so much sebab sudi untuk join ke Gua Punya Podcast. Terima kasih kerana menjemput kami. So maybe kau boleh perkenalkan kau punya nama, asal daripada mana, you punya nickname apa, Cita-cita, Cita-cita. makanan kegemaran. ASL. Baki account bank. Kan? ASL please. Saya Hakim. Hakim. Nama saya Hakim. Hakim. Salam perkenalan. Ya. Dalam band ni saya menyanyi lah. Menyanyi. Menulis lagu, mengumpul stamp. Mengumpul stamp. Okey, lagi. Pemain gitar kedua juga. Stamp apa yang kau selalu kumpul? Stamp lagu. Lagu kan ada di sini. Ni dah lawak production. Kita orang tak faham tu. Aku faham. Kau faham? Minta Dia maaf. multi track. Dah lah kau 4 orang je lah yang kita. Okey, kita ada Hakim. Okey, yang tengah? Ya, salam perkenalan. Nama saya Fai. Kalau kita ikut format ASL Age, sex. Age saya baru berpindah ke alam 26. Sex saya alhamdulillah. Sex saya alhamdulillah. So far masih lagi protected lah. Location dekat WhatsApp nanti saya bagi. Dalam band ni saya main position saya sebagai pemain keyboard dan synthesizer dan juga sebagai player sequencer atau playback dan benda-benda yang teknikal lah. Technical production, tukang kayu, bercucuk tanam. Sekarang ni fasa saya tengah bercucuk tanam. Tadi saya baru tanam biji benih bayam. Kalau siapa yang follow IG saya tengah tengok story tadi ada update lah, dia dah naik daun dah. Ami? Nama saya Ami. Saya main bass untuk Fugo. Okey. Dan saya adik Noh. Saya tak ada benda dengan menarik sangat hidup saya ni. Macam ni. Tak berapa menarik. Apa? Tak berapa menarik. Tak berapa menarik. Saya Ami, saya main Fugo, saya main bass. Saya main Fugo. Saya macam tu. Main Fugo. Ami main bass. Okey, itu je. Hobi saya main bola. Hobi main bola. Bola mana? Bola kocik. Bola sepak. Bola sepak. Bola kocik masuk tangan dalam kocik main bola. Gila babi. Itu kalau sangkut je lah. Okey, kenapa Fugo? Apa maksud Fugo ni? Ami tahu cerita ni. Hakim selalu jawab soalan ni. Dia kalau band memang macam ni lah. Kan? Waktu soalan ni saya biasa pass mikrofon je. Apa tadi soalan dia? Kenapa Fugo? Atau maksud Fugo tu? Macam mana korang boleh dapat nama Fugo? So cerita dia bermula pecah suara pula. Cerita dia bermula masa dekat kedai Tom Yam. Okey. Kita orang tengah lepak. Patani. Betul. Kedai Tom Yam Patani lah. Bukan? Kedai Tom Yam. Okey. Dan kita nak cari backstory dia. Pakai sini kedai Tom Yam. Kedai Tom Yam je. Kita kena grounded. Kita di Malaysia. Kehidupan kita balance. Alright. Okey, betul? Kedai Tom Yam kan? Kedai Tom Yam. Tom Yam okey apa? Absolute Thai pun Tom Yam juga. Itu up sikit lah kan. Itu bukan kalau tengok ada patah balik tu. Back to the story. Kita lepak lah. Kita orang berbincang. Kita orang selalu lepak. Macam aku dengan Ami memang suka lepak lah. Dia
nak meluangkan masa di hujung minggu kan. Tu aku ada banyak tulis lagu. Lepas tu aku tak tahu nak bagi kat siapa, aku selalu bagi kat Ami. Sebab Ami selalu puji. Orang lain tak puji lah. Fai mesti macam kutuk gila babi kan. Aku tak wujud. Belum lagi. Oh, Fai tak wujud Dia lagi. tak lahir lagi. Aku belum lahir. Okay. Lepas tu dia tahu Ami cakap macam jom lah release. So dipendekkan cerita, kita orang decide untuk buat band malam tu. Only two of you. Ada seorang patutnya bukan Ami pun. Oh. Aku dengan seorang lagi. I see. Saja nak mengisi masa lapang di hujung minggu. Lepas tu Ami tak apa, aku tolong hampa. Kita buat kasih jadi. Si Satu on macam lah. tu Lepas tu kita orang macam masuk sekali band. Sebab time tu bila dia offer oleh Hakim dengan si Apap seorang kawan kita Apap? orang. Nasib baik apa sial. Kalau kena cipap mampus. Kan? Saya dah di fasa yang macam masih support music tapi nak main band ni macam sebab dah banyak lalui fasa-fasa band ni kan. Macam-macam kan. So kita macam tak apa, korang jalan dua, aku ada kat belakang. Aku support. Lepas tu macam mana Hakim tiba-tiba aku boleh ni? Sebab dia orang tak jalan-jalan. Oh, basically diorang macam malas lah. Tak, dia orang tak jalan-jalan. Tak jalan as in malas ataupun benda tu macam tak menjadi. Mungkin tak tahu macam mana langkah pertama ke apa ke. Okay. Trigger. So basically kau tak ada experience in band punya side ataupun ada? Ada tapi tak adalah ada Ami. Oh, tak seada macam tak seador-ador dia lah. Kau tengoklah muka pun no hujan. Banyak orang cakap begitu. Mesti ada pengalaman. Tapi kau rasa offended tak orang panggil kau macam muka macam no? Tak, sebab daripada berapa tahun dah, kat 20 tahun aku rasa. 20 tahun lah kau kena hadap benda tu. Betul. No, Budak-budak sekolah lalu no. So dah jadi macam okey je. Biasa, benda biasa lah. Yalah, nasib baik ada panggil kau no hujan, kau okey lah, biasa. Cuba ada panggil kau Pakcik Leman. Pakcik Kau Leman jangan tu- panggil aku lah. Tapi kalau Pakcik Leman tu handsome, okey. Kalau dia panggil Fat Samad, okey. Aku okey je. No. Okey. Apa-apa manusia tu nak buat, aku okey. Okay kan. Yang penting dia happy. Aku akan ambil So- itu sebagai pujian. Okay. So berbalik pada cerita tu, Ah. so aku tahu dia ni memang ada tulis lagu banyak dekat SoundCloud dia. Hmm. And then dia punya lagu tu lagu yang sangat bagus sebab dia memang seorang komposer yang berbakat besar untuk tulis lagu. Oh. Dia bukan dekat Fugo je. Kalau sebenarnya Hakim ni dia boleh tulis lagu, kalau artis lain pun yang nak hire dia pun boleh. Tapi Sebab- kau pernah tulis lagu untuk artis lain? Pernah tapi tak release Pernah tapi tak release. Ke pernah? Tak buat masa ni tak ada lah. Sebab aku baru belajar songwriting ni. Dia baru belajar lagi. Kerana Dia punya humble tu macam humble sangat. Kan? So lagu dia release kat SoundCloud. So cakap Hakim, apa kata kita buat lagu ni, recording semua secara proper, kita release secara proper, kita blast. Jadi lagu ni tak adalah sampai kat situ je. So kita besarkan lagi karya kamu ni ke arah yang sepatutnya. Mana tahu dia nak mengisi masa lapang kan. Saya pun sama nak mengisi masa lapang Sabtu Ahad. Mana tahu kita boleh buat passive income yang boleh hobi yang boleh mendatangkan faedah lah. Macam tu lah. Betul, itu yang paling betul lah. Hobi yang datangkan faedah. Kan? Macam kumpul stamp Ha. datangkan faedah. Itu lah cerita dia. Speechless. Tapi zaman dulu datangkan faedah. Ya. Zaman dulu lah. Zaman dulu. Zaman sekarang mana ada. Kan? Nak tampal kat mana? Tampal kat handphone hantar. Tak balik pada cerita tadi. Kau balik. Cerita kat Tom Yam tadi, Tom Yam tadi. Tom Yam. Tension macam ni korang tak boleh layan. Absolute tie. Okay, Betul. lepas tu kita dah decide nak buat band. Mesti kena ada nama band. Pusing kat kedai Tom Yam tu tak jumpa. Tu balik tu baik baru tak jumpa. jumpa, kan? Kalau tak- kena nama kau punya band Tom Yam Gung. Uish. Uish. Okey ke? Kan? Tapi kena main lagu Thailand lah. Tapi balik tu kita orang dia orang suruh cari nama band. Tu aku fikir Ami ni dia nak jadi millionaire cita-cita dia. Apak pun sama masa tu. Betul. Apak lagi nak millionaire. Betul. Time tu. Dia mengejar duit Walaupun dia cakap duit hanya sekeping kertas. Kan? Tapi dia lah yang kejar. Dia je yang akan cakap macam tu. Kan? Tapi Dia je kan yang ayat kejar. dia ni lah. Hanya kertas kehidupan. Oh, Kertas kehidupan. Lepas tu kita orang aku search. Masa tu pergi Google Translate. Cakap millionaire. Lepas tu aku memang suka Japanese punya style. So aku
dah plan lah direction ni nak ke Japanese kan. So aku translate Millionaire pergi Japanese lah, dia keluar Fugo. So dari situ kita dapat persetujuan daripada yang ramai dan undinya dia terima. Persetujuan yang Arif lah. Yang Arif. So jadilah Fugo. So basically Fugo tu bermaksudnya millionaire. Betul. Right, in Japanese. Japanese. Okay, menarik. Dia macam doa kan. Dia macam doa. Kan kita Fugo millionaire. Hakim Fugo. Amin. Amin. Sebab kita kan ada kepercayaan yang setiap perkataan yang kita cakap itu adalah doa kan. Betul. Yes. Secara langsung dan tak langsung dalam kehidupan seharian kita manifest our life through our words. Jadi bila kita cakap, Hakim mana? Hakim Fugo. Hakim millionaire. Hakim millionaire. Mungkin millionaire. Amin. Ami millionaire. Amin. Cuba panggil aku Acap Fugo. Acap pun nak Fugo. millionaire juga. Acap Fugo. Amin. Kau tak Tapi delete, tak tapi dia tak semestinya millionaire dari segi kewangan jugalah. So, Dia boleh jadi jutawan dari budi pekerti, jutawan dengan pengalaman hidup, kawan-kawan. ya, rezeki tu bukan setakat duit lah. Betul. Dan duit tu hanyalah kertas kehidupan. Kertas kehidupan. Kehidupan. Satu yang aku belajar hari ni. Kertas kehidupan duit tu kan. Terletak kat thumbnail nanti. Kertas kehidupan Fugo. Betul. So korang punya music ni kau target audience kau siapa? Semua peringkat umur. Kau rasa budak-budak Gen Z boleh accept ke lagu-lagu korang ni? Kalau mengikut demografik je, dia orang paling accept lah. Serius lah? Kalau ikut demographic data dari streaming site apa semua kan, kebanyakan of our listeners is dari 18 ke 24 macam tu lah kan. So that's the demographic dia, 18 yang main lah. Tapi itu dari data streaming, which is kita memang tahu orang-orang yang Gen Z memang dia akan suka stream. Tapi kita juga ada a fair balance of our songs yang dekat radio, yang dekat TV. Dan surprisingly yang dekat situ pun diterima oleh ramai juga, termasuklah mak-mak yang kalau tak dia dengar lagu Anwar Zain tapi dia suka lagu Hakim ni sedap jugalah suara dia. Tapi sekarang pun kalau generasi 2000 pun sekarang pun dah kira mak-mak juga, dia orang dah kahwin. Betul. Kan? Dia orang dah dengar lagu korang dah pun. Betul. So tema Gen Z tu dah tak boleh pakai lah sekarang sebab Gen Z tu dia dah besar. Betul. So kita tambah nenek-nenek. Nenek-nenek mungkin nenek-nenek tu zaman-zaman yang lahir tahun 90-an, 80-an dah kira nenek dah mungkin ada kan. Betul. So yang kalau jenis makan ubi masa zaman perang Jepun tu apa? Yang ni lah. Onyang-onyang lah. Babi begitu. Siap kau tunjuk aku tak ada. Ni jam kau ni nak jatuh. Bloody fuck. Sial aku pula jadi siap. Rambut kau putih. Weh, aku kena jackpot sekarang ni. Sial lah. Masa sebelum kita start, aku dengar info baru yang aku dapat lah. Basically korang buat OST for Agent Ali. Yeah. The first one or the second one? The second one yang baru ni baru kan. I see. And kau main salah seorang karakter daripada Agent Ali, is it? Untuk season 3. Season itu karakter siapa? Agent Sam. Agent Sam. Yang jahat tu. Dia tak ada jahat nakal. The handsome. Dia playboy. Dia from England. Oh. So aku kena buat slang-slang England yang annoying. Hey mate, I don't have that show. That's Australian, mate. That's Australian. Because I am Jawa. I'm Bugis. Okay. Sekarang pekerjaan full time. Fugo ataupun korang ada office life? Ada pekerjaan hakiki. Office. Ya. Call center. Shopee. Suara call center macam dia selalu telefon aku ni. Nak beli Bang, insurans nak ke? bayar. Bang nak beli insurans Bang, bang. nak bayar hutang. Tolong bang. Bang boleh bagi nombor IC 4 IC belakang? Perbualan kita direkod. Oh, ada kerja hakiki. Ada kerja. As what? Aku buat muzik juga. Aku film score. Film scorer. Okay. Fai? Sama juga aku ada kerja hakiki tapi masih terkandung dalam bidang muzik. Aku music producer. Music producer. Maknanya kalau macam Hakim sebagai songwriter kan, jadi dia datang dekat aku untuk aku produce the music dan siapkan dia menjadi satu rakaman yang physical recording yang boleh dia release secara digital dan analog. Cuy, apa aku cakap ni? Ya, aku music producer lah. Aku kerja siapkan lagu orang lah. Adi? Dia pun ada banyak achievement lah. Dia berjaya bagus sangat ni. AJL menang 2000 apa tu? Tahun lepas. Hasrat Amir Jahari. Oh, itu lagu kau? Ya, aku produce lagu tu. Kau produce lagu tu? Tapi lagu tu Amir Johari yang tulis, kau yang produce. Betul. Nah. Oh, hebat.
Power lah siap Power, korang. Dia Macam je. Tak, cuba kau puji dia pula. Daripada Ah. tadi tu aja. Ya, dia Tak. aku paling minat dia paling kaya lah. paling kaya paling fugo Dia lah. main duit lah. Aku selain Fugo, aku influencer. Sebab tu aku yang paling ni. Influencer apa dia baru lepas delete Instagram itu. Azhar di Instagram dengan kantoi. Cerita ni kita orang pun tak tahu dan kita orang Dia tunggu. selalu kalau delete Instagram ni ada dua sebab apa. Satu memang dah semak gila dengan Instagram punya algoritma. Lagi satu sebab kantoi. Tak, Ami orang baik, dia takkan kantoi. Betul. Tak. Tapi kita orang akan tunggu juga cerita ni dari Ami. Nanti kalau kita orang dah tahu, kita update balik podcast ni. Tak, Kita buat recording kita lagi tanya sekali, sekarang cerita apa Ami. cerita. Tak boleh. Dia macam situasi ni memaksa sikit. Dia kena natural, organic lah. Dia kena organik, dia kena ikhlas lah. Dia kena ikhlas. Ke healing. Ya. Oh. Ketenangan dalam hidup ni. Ketenangan daripada sekeping kertas tu. Tapi tadi nampak lah bila Ami dah ada Instagram balik, nampak dia punya betapa seronoknya ada Instagram balik. Kenapa? Tiap-tiap jam update. Lepas tu Tak. dia Tak, ajak Cap. aku delete Instagram. Tak, aku sebenarnya nak marah dengan Pak An. Aku Pak An siapa? Siapa Pak An? Manager. Oh, manager kau Pak An lah. Masuk sini sekali. So aku no choice lah, kena buat lah. Kau kena marah dengan dia apa? Sebab dia kita barang sponsor ni tak ni lagi, kau boleh tinggal kan. Kita kena post barang kan, apa yang dapat kan. Macam tu lah. So okay lah, aku pun tahu salah aku. Dah patutlah nampak mendesak sangat. Itu lah cerita dia. Tapi kau delete kenapa? Tak delete pun. Oh, Aku rehat sekejap je. Oh, kau rehat sekejap. Itu. Sebab masuk gua je kan. Right. Some certain time kita need the break sekejap lah. Betul. Tu kadang-kadang macam Bila tu kita massive rehat lah. kan, kita rehat contoh kita rehat berapa hari, 10 hari ke apa kan. Kita dapat balik dengar lagu, kita dapat makan yang sedap. Ya. Nikmat dia lain. Appreciate balik. Betul. Dia macam secara saintifiknya kita punya dopamine level kita bila kita dah terkeliling dengan benda-benda nafsu-nafsu ni. Mic. Kau kena repeat balik tu. Jadi secara saintifiknya benda-benda macam kita dah biasa dengan apa nafsu-nafsu dunia, hari-hari kita tengok TikTok apa semua ni kan. So dopamine level kita dah rendah dah. So kita kena pause kejap. Makanlah ubi ke sayur. Makanlah tadi sayur apa yang kau tanam Bayam, tu. bayam. Dah ada Bayam. Bayam tadi Bayam. dia bagi sikit. Betul. Dan benda tu pun aku rasa dia tanam bayam untuk sehari. Mungkin lah. dan untuk aku juga, untuk aku faham apa Turunkan nikmat dopamine. kesabaran tu. Nikmat kesabaran supaya nanti bila kita makan benda tu, wah nikmat ni. Tengok ketua kumpulan kau pun macam dah stres dia tengok kau dua Kan. orang. Aku tengah terbayang. Bayam. Makan sayur 10 hari. Okey, boleh. Dia Ke ada Kau tak suka makan sayur? Aku suka makan sayur. Ada yang tak suka? Suka. Semua macam play safe kan. Suka. Suka. tak, sebab member aku dah tanam sayur. Kalau aku tak suka kan macam mana? tak apalah, dia tak makan pun aku tak rugilah. Aku makan je lah. Aku buat tu untuk nikmat diri aku, tak apa. Tapi aku tengok korang punya stalking semua macam meriah sial. Oh, betul. Jadi ini Cuba adalah angkat sikit, diorang macam tak nampak. Oh, ya, betul. Semua angkat. Semua kan. Jadi ni adalah satu collaboration antara Fugo dengan satu brand yang namanya Tail Socks. Jadi diorang macam bagi kita hadiah ni untuk doa selamat perjalanan sebab kita orang baru buat Jeraya Wara di Indonesia. Aku tak tahu Jeraya Wara tu apa. Apa benda sial? Tadi korang cakap runut bunyi kan? Ni aku ajar benda baru pula. Okay, Jeraya Wara. What the fuck benda is that? tu? Cuba Apa? teka. Jewaru what? Jeraya Jeraya Wara. Jeraya Wara. Ha, Aku dengar macam warung tepi jalan ni. macam pojok Aku tak lah. tahu. Jeraya Warung Waya. pojok. Pojok. Jeraya Wara ni kalau korang nak tahu Wara. adalah bahasa Melayu untuk tour. Maknanya Oh. tour performance. Jelajah lah, jelajah. Jelajah. Jeraya Jeraya Wara. Jeraya Wara. Wara. Ha. Jeraya Wara. Pantai betul lah. Cuba cakap laju. Cuba cakap laju. Jeraya Wara, Jeraya Wara, Jeraya Wara. Dah lah aku pelat tau. Kau pelak R eh? Pelat R dengan S. Oh. Ya. Nanti package. tambah high sikit. So kita orang itu baru balik dari Jeraya Wara di Indonesia. Okay. So macam ini adalah Sekaligus
dimakbulkan sebagai jutawan buat kalau Akhirnya. Indonesia. Jutawan di Indonesia. Ya. Yang mana kalau kat sini baru RM200 lah, RM2.5. Tapi Tapi tak jadi apa. jutawan, tak peduli apa. Nampaklah ada Currency wakil tu tak jadi. kisah. Tapi serius tu, aku pernah pergi Padang kan. Lepas tu pergi tukar duit, dah pegang pada masa tu pegang 3 ke 4 juta. Rasa kayanya kat sana. Tu RM1,000 pun tak sampai. Seribu pun tak sampai. Tapi nama juta tu kan. Lepas tu berkepuk-kepuk kan. Dan boleh buat macam-macam lah dekat sana. Boleh buat macam-macam. So this is the collaboration dengan dorang Betul. Bukanlah collaboration, ini adalah hadiah dari kita Hadiah. orang. Tajaan dia Tapi orang. korang dua orang je yang pakai. Dia ni pakai Vans. Pakai Vans. Ah. Tak bawa. Kau ada Oh, kau ni ada skaters lah. kau ada buah dam ah. Main Skaters. Aside from a few other things yang kita bawa juga hari tu sebagai tajaan juga. Ni adalah Tail Fox. Design yang cantik. Macam ni, personally aku pilih yang ni sebab dia macam nampak macam kain plekat tau. Yes. Macam kain plekat. Dia ikut interpretasi kau lah. Boleh jadi kain plekat ataupun boleh jadi Scottish punya apa? Kilt. Skirt tu kan. Tapi aku nampak dia sebagai tu. ni. Oh, Ni Wow. Oh. Cik, bangsaan tau. Aku sebab tengok KJ pakai kot. Kau tengok KJ pakai kau pun pakai ke? Tak lah, maksudnya dia pun support Tail Sock ni kan. Oh, pun, si. Siapa lagi nak support kan kalau bukan kita sendiri. Lepas tu kita ambil lah aura KJ sebagai jutawan. Antara korang 3 orang ah. Antara korang 3 orang, siapa yang paling gila babi pasal hal dressing? Ami. Sebab aku tengok macam biasa ke? Dia bukan gila babi. Dia paling semangat dressing. Cuma sebab kita orang yelah band kan. Visually kita kena synchronize kan. Jadi Ami, kita orang suka benda ni pasal dia. Setiap show dia akan brief kita orang outfit apa nak pakai untuk show ni, outfit apa. Jadi dia Kena detail. dengan team show tu ke macam mana? Bukan, dia just untuk kita nampak kohesif lah. Okay. Dia Nampak kisah. seragam lah. Seragam. Atas- Bukan seragam pun, dia nampak Satu tema yang sama dia. nampak berkawan. Cibai. Macam Kalau dia kau pakai ni t-shirt tak kau memang berkawan tak sangat berkawan ni. lah kan. Aku memang tak Aku berkawan dengan lah kau dengan memang tak orang. berkawan sangat ni baju. Kedai Tom Yam macam ni kat kita. Tak topi pun tak pakai kita orang. Topi pun tak pakai. Tahu tak pernah pakai topi. Habis kalau rambut pakai. macam topi dah. Ada tak pakai. Tapi aku rasa rambut macam ni tak payah pakai topi kot, sayang ah. Pakai. Kadang-kadang kita pakai dia keluar sikit topi ni. Dia ada yang cool lah malam ni. Nampak emo boy sikit. So basically dia adalah dia kira macam dia punya apa fashion punya Dia- advisor lah. Dia wardrobe department lah. Wardrobe department. Selain finance department, dia juga wardrobe department lah. Oh. Dan pakaian yang paling pelik ataupun yang paling susah yang korang pakai bila korang perform? Yang dia suruh pakai. Yang dia suruh pakai. Tak ada. Yang Ami suruh kita orang pakai semua selari dengan taste kita orang. So tak ada yang pelik-pelik. Yang pelik ada. Dah masuk AJL nanti ke. Show-show yang lagi apa? Lagi prestige. Berprestige kan. Kita akan tengok Ilham tu dapat macam mana. Kita kena pakai ranting pokok ke. Tapi kalau ranting pokok, kita dah ada supplier lah. Engkau dah pakai bayam. Pakai bayam. Tapi tak boleh. Orang dah buat dah. Kita boleh sebut nama ke? Sebut je tak Boleh kisah. Tak apalah, aku nak kawan dengan dia lah. Nanti nak kena minta maaf lagi, susah pula kan. Aina Abdul, I love you. Dia kalau macam apa any show pun memang dia yang paling gila. Betul. And tu satu benda yang aku respect gila pasal dia tau. Orang nampak benda ni je lah extravagance in performance. Macam orang nak apa, orang nak benda yang ikhlas apa semua kan. Tapi this is a whole different art yang kita kena belajar untuk appreciate juga. Dan dia berani shoot. Betul. Dia berani gila Benda babi tu je. tak senang. Betul. Aku pernah tengok apa yang dia pakai dulu macam bapak besar gila. Ada love kan. Macam ni apa Betul, benda aku lah pernah Syed, dia bawa datang apa ni? Yang dia pakai macam apa yang hitam tu. Dia macam bantal peluk apa dia pakai besar. Macam tu sangka kan. burung tu, aku tak tahu. Tapi dia artistik dia Betul. art dia tu. Dan dia bersemangat dalam benda tu, which is kita kena respect lah benda tu. Tak kisah orang Dan cakap. aku rasa dia pun macam don't give a fuck about orang Ya, cakap tak. tu kan. Dia macam, At her level dah tak perlu buat benda tu dah. Cuma the fact that they still nak that creative pursuit tu aku respect. gila babi je. Korang tak nak try? Korang tak nak try benda tu? Mungkin Try lah one day. naik atas tu pakai kostum ke. Pakai latex nampak pusat. Latex BDSM lah. Latex nampak pusat pula berdaki je. Aduh. Korek Jangan korek kan. Gila babi lah. Okay, back on track. Aku aku pernah tengok satu, bukan aku lah, semua orang pun ada tengok movie ni, movie Queens. Queens kan dia band, lepas tu dia dalam band tu
Setiap-tiap orang pun ada sumbang buat lagu apa. Kau pun ada macam itu tak? Ada tak pernah bergaduh, buatlah lagu ni, aku suka lirik ni gini-gini, kau buat gini. Ke memang semua serah dekat Hakim? Okay. Ha. Dia kalau dalam Fugu ni memang kita serah kat Hakim. Okay. Sebab dalam apa-apa satu organisasi pun kalau dia ada 2 ketua kapal, so dia akan so kita biar kat Hakim, dia yang pandu direction Fugu ni. Basically korang trust dia lah. Trust dia punya taste lah. Tak. Sebab itulah genesis of the band sebenarnya. Kita buat band ni sebab kita nak archive lagu-lagu Hakim. Bukannya kita nak buat lagu sama-sama. Tapi ada je lah poin-poin yang kita contribute sama-sama. Cuma kita respect dia punya idea tu. Dan kita nak that thing tu sebagai yang ke depan, the main thing. Betul. Kalau contohlah lagu Hakim untuk Fugu, kita hire orang lain ke apa kan. Dia sikit sebanyak akan hilang direction Fugu tu. Dia ada taste orang yang keempat ke. Tapi Yes. kalau for business is good sebab ada mungkin tekak orang lain-lain. Tapi Fugu ni memang kita 100% dekat Hakim. 100%. 100% tu lagi. Sometimes kita Kalau dari segi penulisan lirik tu ada jugalah sama, tapi kebanyakan akar tu datang Hakim lah. So dia yang akan kamu datang, aku ada lagu baru, kau dengar ni. Macam tu lah. So tiba-tiba kalau kau burn out, tiba-tiba burn out, tak ada apa-apa kau nak tulis. Tapi dia nak burn out asalnya lambat lagi. Sebab library dia, ya Allah, Banyak. Bukan lambat lagi nak burn out. Cerita dia kalau dia burn out sekarang, dia ada safety deposit lah. Ada je yang boleh Tak, aku standby. cakap dengan dia orang ni macam cakap dengan orang bank, babe. Kan, safety deposit lah, apa kan. Semua cerita nak duit dia kan. Ya, main duit macam ni lah. Tangan kiri gatal lah. Tangan kiri kata. Jadi kata macam nak keluar sini. Oh, basically kau punya library of song banyak gila lah. Berapa banyak lebih kurang? Tak sure lah banyak ke tak. Dia orang cakap banyak. Aku just macam keep on writing je lah. Apa idea sampai aku just buat best ni aku record je, betul aku akan pass mana yang best kan. So macam tu lah aku just collecting a bundle of songs yang aku dah write. Kita just tinggal nak kira sekarang kita dah ada first album, first EP. So aku tengok library Hakim tu, Hakim ni mungkin second album, Hakim ni mungkin third album, Hakim ni mungkin album keempat, Hakim tahun ni mungkin EP ni kita buat keluar 2 EP sekali setahun. Tapi aku tak setuju benda tu. Dia ada maksudnya library dia banyak lagu dia. Kau tak setuju kenapa? Sebab kadang-kadang aku main tulis saya saja. Tapi Itu dia kadang-kadang dah masuk. kau main tulis saja. Bagi kau mungkin tak best, mungkin tak sedap, tapi bagi dorang-dorang mungkin layan je ni. Tapi aku ada yang tak keluar lagi. Rasa macam kau tu kena dengar ni. Tapi tak ada masa lagi nak buat. Macam tu lah. Tapi tu orang kata pasal Macam bila kita bercakap pasal a new release ataupun kalau nak album kan. Aku kalau sebagai writer, aku nak rasa nak melahirkan sesuatu yang baru. So kalau mungkin diorang akan prefer yang dah ada ni. Macam tu. So nafsu aku Diorang nak ambil jalan mudah je lah. Diorang nak ambil benda yang dah ada ready-made. tak ya. Benda tu kita nak buat apa? Hantar release tu kita nak ke mana? Maksudnya Tu lah tu Tu kau bagi kita orang pula nyanyi ke? tak nyanyi, siapa boleh nyanyi nak buat lagu tu. Tapi macam release banda yang sebelum ni kita ada shortlist punya proses lah. So benda tu aku rasa membantu lah. Aku akan bagi je, kita akan shortlist mana yang okey. So biasa yang shortlist Ami lah. Ami akan shortlist lah. Kita orang lah ramai-ramai lah. Okay. Takkan mak aku pun ada sekali. Mak kau Serius lah? Serius lah. Mak kau support betul. gila Sebab gitu. aku direction Fugu memang aku nak bagi orang daripada orang tua, nenek-nenek boleh dengar sampai budak kecil boleh nyanyi. Dia macam konsep Malaysia Madani lah. Malaysia Madani pula dia masuk. Jangan. dia pula bagi mak dia. Bahaya. So dia pass kat aku. Kau bagi mak parents kau pula. Tak, Hakim di pasal yang umur atas kan. Umur kau apa sekarang? 25. Tak adalah atasan sangat. Tak, mak Hakim tu. Tak ada persoalan ni bila dia cakap 25. Ini 25 lagi. 35 lah. Jangan 35 25 serius? 32. So bila Hakim mak dia dengar, so Hakim pas aku just macam macam naik kereta balik kampung apa kan. Dia akan bagi kat anak buah dia pula. Anak buah kan. Tapi kita bukannya bagi dengar pun. Macam pasang kereta buat tahu lah. Drive kan.
Bos style. Tiba dia satu frekuensi Kami nak lagu tadi. Terus cousin aku yang muda-muda yang Tadika pun ada. So maksudnya okay, kita tahu lah barang dia ni Barang baik lah. semua peringkat umur. Barang baik lah ni. Sebab ada satu show tu budak-budak kan nyanyi kan. Ya betul ada show Dia tu. suka, dia orang suka. Itu Well, of course lah mak bapak dia yang menghasut. Tapi anak dia pun boleh anak layan. dia boleh layan tu Tapi kira kan kalau macam korang boleh hook budak-budak, so Itu Yeah. jackpot babe. jackpot babe. So Betul. korang boleh hook sekali satu family. Itu bila korang tanya tadi. Bila korang tanya tadi kan genre Fugo apa kan. Jadi jawapan mudah dia adalah pop. Sebenarnya ini adalah the true definition of pop, which is music yang boleh diterima semua orang. Okay. Tak semestinya music pop adalah music yang ada dekat radio, yang ada dekat mainstream. Dia kalau lagu tu boleh diterima dari setiap pelosok masyarakat, then it's a pop music. Jadi, aku pun sebenarnya kan dah penat tau dengar lagu orang jerit-jerit. So tadi bila aku masa tengah lagu post hardcore lah, emo core lah, lagu yang jenis orang nak tarik tinggi-tinggi, penat lah. Korang dua cakap pasal benda lain-lain ni. Dia rock kapak punya style. Tak, aku sebenarnya dah penat dengar orang nyanyi lagu jerit-jerit apa semua. Tadi bila aku dengar lagu diorang, so boleh layan lah, boleh. Aku tak pernah Boleh dengar layan. lagi lagu diorang. Kau dengar sekarang, best. Nantilah lagi lagu. Sampainya hatiku. Itu dah. Itu of course lah. Itu memang itu dah legend punya lagu kan. So korang punya biggest influence apa? Uish, The biggest ever. biggest Oh my god. Oh, main tamak betul bukan Tok woman. Fugo lah. Tok Fugo. Nah, untuk kau. Untuk aku. Uish. Banyak. Your biggest Biggest Your biggest influence yang rasa macam aku nak jadi macam Ahmad ni lah. Aku nak buat lagu macam ni. bahaya lah. Serius lah tak ada. So Fugo is Fugo. Tak ada. Tak ada. Tapi aku pendengaran aku sangat adalah lebih universal. Aku dengar banyak muzik. Lepas tu kalau aku tu lah. Tapi aku layan semua muzik lah. Jawapan selamat. jawapan dia safe gila babi ke. Fine. I love music. Kalau aku, jawapan aku lebih ke belah production lah. Macam yang aku cakap tadi tu, fokus aku lebih ke production. Jadi untuk production lagu-lagu Fugo, the pemilihan sound, the style of the song, aku rasa Hakim pun boleh setuju benda ni. Kita orang banyak berpaksi ke arah-arah 70s, 80s punya, macam term dia yak pop sebenarnya. Macam kalau kau pernah dengar band-band masa tu nama Commodores, Bread, Yes. yang very organic sounding. Tapi sebenarnya masa tu dia orang lagu ballad leleh lah time tu. Cumanya kita orang dengar sekarang macam this is nice. Kita boleh replicate sound dia balik. Kalau modern punya reference untuk sound bukan untuk lagu, maybe The Marias boleh tak? The Marias ataupun Man I Trust. Mak dan Mako. Benda Gen Z. Benda-benda Gen Z sebab kita nak relatable. Tak lah, dia sebab dia orang bawa satu wave of music yang amat tenang bila kau dengar. Dia ada definition tenang yang berbeza tau. Ada orang punya music tenang adalah music classical piano. Ada orang punya music tenang adalah gitar akustik galau kan. Tapi yang music tenang macam ni adalah something yang kita orang berkenan sekali lah. Macam dia masih band. Dia punya foundation dia masih band, tapi band tu bergerak dengan secara bersahaja. Macam dia bukan faham tak? Faham. Sebagai orang Melayu, kita tak ada kesabaran nak main macam tu. Jadi kalau live Kita nak mendayu-dayu juga kan. So Fugo ni dia ada kemelayuan dah aku rasa. mesti Dalam segi melodi kan. Tengok Dia mesti nak masuk Sudirman juga. juga. Punya music tu macam inilah, banyak versi lah dalam music korang tu. Kalau untuk Fugo ni memang kita orang uji Rashid. Uji Rashid betul, jangan gelak, betul. Serius lah. The melody line sangat strong. Macam Sudirman pun sama. Flybeat. Flybeat, yes. Chord progression yang sangat manis kan. Itu kita orang terapkan kat dalam songwriting kita orang. Lepas tu 3. Lepas tu lah macam tu lah. Okay, ini kita yang kena sign dengan dia orang ni. Jarang kita kena sign. Jarang kita kena sign. Bagus. Kali ni kita pula. So basically before this, bila korang pergi perform on stage pernah jadi benda-benda pelik on stage, orang
campak dildo ke, you know. Damn. Campak. Mungkin ada kita orang lagi lah. campak dildo kat orang lah. Ada Tak ada, apa? tak ada, Kamu tak ada. kamu Tak ada, bukan tak ada. bukan nak baik. I'm scared. Pengalaman pelik atas stage tak banyak sebab Alhamdulillah sebab kita orang ada ritual di mana setiap sebelum persembahan kita orang akan berdoa secara ikhlas dan tulus meminta kepada Allah supaya show tu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah termakbul so far. Tapi mungkin kalau di bawah stage bukanlah pelik, dia just interesting. Macam highlight of the day lah. It's bila kita jumpa orang-orang yang macam nak ambil gambar dengan kita ke apa ke. Tapi ada seorang dua macam very unique characters yang kita akan ingat sampai 2-3 bulan ke depan tau. So one of the unique characters yang kau ingat? Oh, Yang ya? nangis-nangis. Apa hal? Rasa macam Michael Jackson tu. Kalau kau tengok perform, rasa dia nangis lah. Lagu maknanya lagu kau sampai lah kat dia. Ya, ya. Ha. Tapi Akin tengah nyanyi, aku tengah main bass kan. depan ni dia menyanyi, Tengok dia tengah nangis. Keluar mata kan. Tapi Tapi kan. Dia cerita lah, dia nangis. Tapi bukan seorang dua, banyak yang macam tu. Oh, tenang sangat lagu kau ni sampai dia orang boleh Dia deep. cerita pasal macam- lagu tu macam contoh lah kan. Saya punya cousin ke kawan rapat dia ke meninggal. Dia tak cerita benda ni, dia ni sikit. So maknanya lagu tu macam memberi kesan pada dia dan Tu pun kita hanya menyampaikan ni kerja dia. Kita hanya menyampaikan je itu message dia. yes. Oh, that's interesting. Apa perantaraan lah. sebab lagu-lagu Fugu ni banyak menjurus kepada kehidupan sebenarnya. Kehidupan yang umum yang sebagai anak muda. Apa yang anak muda lalu putus cinta. Apa masalah hidup, depression ke apa ke tak tahulah apa dia orang lalu. So dalam ni kita orang nak cuba bawa, kita orang cuba nasihatkan diri kita sendiri secara tak langsung, dengan harapan orang lain pun mendapat nasihat yang sama. So dia tak ada berkepentingan kat mana-mana pihak lah. Ego sendiri tu tak ada. Ego sendiri tak ada. Macam lagu ni aku handsome, aku power. Dia tak ada. Aku pandai tanam bayam. Dia macam kita handsome. Dia macam tu lah. Ya. Dia tak ada kepentingan aku, tak ada ke. So dia macam tu lah. Lepas tu bila kita orang tengok benda ni, bila kita orang tulis, kita orang pernah je tulis lagu-lagu merepek-epek. Tapi bila kita tengok yang kita tengok macam ni kan, dia rasa seronok tau bila kita dengar feedback. Rewarding. Rewarding. Kita tengok dia menghargai dan dia selitkan dalam kehidupan dia kan. Dan menjadi motivasi untuk dia orang. Ada yang depressed ke apa ke, dia orang menggunakan lagu ni untuk mengubah hati mereka. Jadi kita orang rasa macam nak terus tulis benda baik-baik je. Macam tu lah. Perjalanan ni berbaloi lah. Itulah. Sangat mengayak hati lah. Pernah sangka tak apa yang kau tulis tu boleh jadi macam ini sekali? Tak pernah sangka lah. Lalu nasib baik Ami nampak. Lalu kita menasihat diri Thanks to kita Ami kan. Tak, aku bukan aku yang dah. Bukan aku yang buat. Yelah, maknanya kau pencetus kepada ni, kalau tak dia simpan je. Nah, sebab apa banyak komposer atau band ke apa kan, ada yang tulis lagu contohlah dia nak fight apa benda kan. Tapi untuk Fugu kita memang dah letakkan lebih kepada penulisan tu apa Kim doa lah. kasih dan sayang. Kasih. Kasih dan sayang. Love. Spread Love, love. love lah. Aku dulu macam pernah dengar tau, macam kalau orang masuk play on stage, tak kisah lah main untuk competition ataupun concert or whatever not, they had some kind of ritual dekat bawah stage. Kadang-kadang jumpa benda bunjuk-bunjuk kuning whatever not. You know, those kind of mystical shit. Korang pernah jumpa benda-benda? Dalam pengalaman kita orang belum lagi. Tapi aku takkan expect yang benda tu akan jadi jugalah. Sebab aku pernah tengok kalau death metal ke apa kan, dia orang akan ada nampak macam ada ritual. Tapi bila aku tanya dia orang, adakah itu ritual, dia cakap dia it's a form of meditation. Bukan meditation pun, dia macam form of persembahan lah, part of the showmanship. Part of the showmanship. So takkan dia orang nak letak benda yang opposite dengan lagu dia orang. So benda tu tak ada ritual lah. Tapi yang sup wujud kat belakang tu, mungkin dia tengah masak sup ke apa lah, tertinggal ke apa.
Sebab kadang-kadang benda macam ni kita boleh explain dengan cara praktikal lah. Macam okay, benda ni aku pernah buat sebelum ni. Sebelum show aku bakar incense. Incense apa bahasa Melayu? Colok. Setanggi. Tapi macam dari point of view korang mungkin nampak benda tu sebagai satu ritual, satu persembahan apa. Tapi bagi aku sebab dia is very practical. Aku akan kebiasaannya rasa gemuruh sebelum naik pentas. Jadi benda-benda macam tu adalah cara untuk aku Overcome. control myself. Jadi dia adalah satu trigger untuk aku aku tenang sekarang. Jadi dia punya justification ni biasa simple-simple je. Tak adalah mendalam sangat pun. Okay, talking about horror punya genre Kau pernah experience ni horror things, pengalaman in terms of your personal experience you? Ami, nampak macam ada. Tulis lagu tiba-tiba kau tengah tulis lagu tiba-tiba kau dengar ada orang lain berisik ke apa. Hakim benda-benda macam ni dia suka ni. Tak. Pernah terjumpa. Jumpa tak pernah lah. Ada sekali lah aku dengan Ami kan. Ada Ami ya? Tak, dia apa tak tahu lah. Kita tak tahu cakap macam mana lah. Dia apa ni lah, apa benda apa lah, benda horror Hakim. Tak ada Hakim lah. Ada satu time tu. Fai dah tak tahan nak kasi sebut tu macam apa benda aku nak goreng ni Syah. Kan. Kau pernah lalui pengalaman mistik tak? Pengalaman mistik ada lah satu. Ada satu show ni. Okey. Dekat Perak. Okey. Oh, kat rumah. Boleh cerita lah? Boleh lah. boleh. Oh, yang tu. Okey, Lenggong. Lenggong. Oh, ada satu ni. Baik tu. Homestay dia satu-satunya rumah. Sebuah rumah ni dikelilingi oleh bendang. Sawah padi. Lepas tu kita orang suka lah. Rumah tu rumah kampung. Keliling sawah padi. Lepas tu malam tu dia still best. Tapi dia the only rumah kan kat tengah kan. Tu dia dia ada bila orang dah makin lama makin tidur ramai-ramai kan. Tidur. Tinggal 2 orang, dia dengan gitaris kita orang. Tak, aku tak tidur sebab katil tak cukup. Nanti kita orang memang macam balik raya. Aku utamakan yang mana yang macam barai sangat ni lah. Tak apalah, awak pergilah masuk dulu. Saya masih bertahan. Steady lagi. Terus tinggal lah aku dengan siapa lah? Udin. Aku dengan Udin, gitaris kita orang. Tak boleh tidur. So rumah tu, rumah kayu kampung. Dia ada satu bukan yang terletak terus di tanah. Pacak kayu dia. Pacak kayu dulu. Panjang. So ada berapa? 1, 2, ada berapa 6, 9 lah. Tak ingat. Tinggi lah. Then dia orang semua dah tidur. Tinggal aku dengan Din. Tidur mana Din? Di mana-mana je. So Din pula macam kira brotherhood lah. Dia teman kan. Support. Lepas tu kita nak tidur tu dia ada rasa lain lah. Sebab owner homestay tu first kita check in tu ada satu bilik depan sekali Hakim kan. Ke bilik tengah? Dia kunci bilik tu. Bilik ni jangan siapa-siapa masuk lah. Oh dia cakap macam tu. Kita orang nak time habis show kat Lenggong tu. Udin selalu kacau. Panggil pakcik ni keluar. Dia cakap pakcik tu ni dia dah tahu. Ajak pakcik tu lepak sekali. Kita lepak kat ruang tamu tu kan. Ruang tamu sebelah. Ini ruang tamu kita lepak kan. Belakang ni bilik. Hakim cuba ketuk pintu bilik tu tengok. Macam semua kita orang macam main-main lah. Main-main lah. Sekali semua dah tidur, tinggal aku dengan Udin. Adalah kelihatan benda-benda tu kan. Dia round rumah. Dia round rumah. Dia keliling rumah. So rumah tinggi tapi kita nampak apa? Bayang. Satu lembaga yang jalan. Tak. Ada tapak Betul pula. kaki. Udin dah gerak. Aku pun Udin gerak macam mana? Gerak pergi selik sepi siapa-siapa kan. Ajar je Udin. Tak, dia macam rumah kampung yang jenis zaman-zaman yang kita balik raya. Tidur ramai-ramai. So dia menyelit tengah-tengah. Menyelit lah. Menyelit tengah-tengah. So aku pun menyelit tapi sejuk. Selimut semua dah habis. Selimut dah habis. So aku nak patah balik ambil baju aku. Patah balik zas. Lepas ni aku lari patah balik tak ambil baju tu lah. Dan kau nampak lah benda tu? Dia bukan aku seorang lah. Dia bukannya tak tahu lah ke fikiran aku je. Tapi kalau dah sampai dah keluar Habis bunyi kau dah panggil benda tu. Aku pergi ketuk lagi bilik dia. Dah dia nak lepak dengan kau boleh tidur pula. Barang-barang aku tengok Ami tidur depan pintu.
Tak ada Aku tempat. tidur yang dekat dengan at least ada belaga lutut kan. Dia janji belaga sikit kan. Padahal kat depan tu ada sofa boleh tidur kat situ. Oi, takut Tapi ada tak ada kalau orang tidur kat sofa tu. Tapi kau nampak lah benda ni. Kau nampak dia lembaga tu kau nampak ah. tak tahu dia macam Dia dengar perasaan ke tapak apa. tapak kaki. Tapak kaki yang nampak tak, ni. tak. Udin ni. Udin. Udin Udin dia suka nampak. nampak. Itu yang Dia celaka tu dia pergi serip siapa-siapa pergi Nak serip shoot, tu. nak shoot music video dekat Cameron pun kita orang berhenti tepi tu. Ha. Berhenti tu dia kata, jom gerak. Oh, Dia dah nampak tu. Sebab Si Udin ni memang boleh nampak lah cerita dia. dia Dia tak dalam suka. satu kumpulan tu mesti ada seorang yang macam itu. Kan? Ha. Dia untuk band yang berjaya dia kena ada beberapa karakter. Ada Satu pawang yang- lah. Lepas pada tu yang kita hire manager. Oh, si Puan ni. Apa? Kami tak nak lah tempat Ya. macam kita nak tempat yang boleh ada bilik selesa sikit apa. Nanti kena ganggu nak perform macam mana kan. Tapi kalau si Pak An majal korang? Baik orang. Nampak lah baik orang. Dia akan kejut subuh. Ha. Okey, tu So baik kalau kau tidur 4 pagi silap lah. Silap lah. Kalau 5.30 6. Homestay dekat dengan masjid. dia. Tak dia macam ni lah. By the time kita orang habis show kan, kita orang of course lah tak tidur lagi kan. So kita orang lepak. Lepas tu Pak An dah bangun, dia keluar. Di mana? Pergi masjid solat subuh. So, So adakah orang-orang yang macam ni yang akan menjaga kita orang? Kau tak nak follow kan? Tak follow kau macam celaka ni semua ahli neraka kata. Tak boleh. Tapi memang kita orang tak follow. Tapi at least At orang least bangun lah. Dia korang dia bangun ada lah. peer pressure tu ada. Oh, tu lah. Member aku buat solat subuh aku tak solat pula kan. Ya. Ada pressure macam tu lah. Okey lah. So itu one of the mystical punya experience yang korang pernah ada as a Ya. band lah. Ini podcast hantu ke apa ni? Saya je campur-campur je. Kita orang kadang-kadang apa nak tanya je je lah. Orang tanya benda-benda macam ni kan. Sampai terkedu nak jawab macam mana. Dia terfikir pernah. Pernah Sebab juga. apa? Sebab selalu kalau macam pergi podcast tempat lain pun tanya pasal korang Korang punya background, korang punya ini show kan. apa semua kan. Aku rasa semua orang macam dah tahu. Ya, kita orang dah repeat benda ni dah 1000 kali lah. Aku tengok korang Cerita punya tu podcast lah. baru-baru ni apa yang buka mulut tu. Bukan mulut. Dah keluar ke? Belum. Baru Oh, teaser baru dia teaser. aku tengok dia punya snippets tu kan. Tu aku Ya. tahu tu Fugo tu millionaire. Oh, kau dah Ya, tahu bila- buat tanya je lah. buat tanya. Buat borak. Apa dia tak tahu. Ini aku tak tahulah Syul. Aku Fugo. Tadi aku text kau busy. Mana busy bawa kereta. Gen Z je tahu. Gen Z je tahu kan. Aku bukan Gen Z babe. Aku campur semua pak. Bajet muda lah. Ajak muda lah. Okay, kita akan kembali selepas ni sebab kita nak main game dengan dorang. Dan after that PS5 ke? banyak lah kau punya PS5. Kan? Okay. Denyut irama dalam dada menyatu kita satu nada bersama melodi bertenaga musik kita jiwa membara oh, semua bangkit semua rasa rentak berapi laung bersama gelombang nada gegar dunia musik kita selamanya. Banyak lah kau punya PS5. Kan? Okay. Alright. Welcome back to Gua Punya Podcast. Sekejap je rehat Macam dia. tu dia punya rehat dia. Kita break sekejap. Nak bernafas pun tak sempat. Kan? Iklan tadi tu 5 millisecond Pip dah. Kan? Kita nak main game apa? Retro apa? Apa nama game tadi? Retro versus apa? Modern Retro versus mana game ni? Oh, pegang phone nampak dah berusia. Kan? Jauh. Sebab anak aku guna phone ni dengar lagu korang lah. Oh. Agent Ali. Terima kasih bagi kita orang royalty 30 sen. Okay, royalty tu macam mana diorang kira lah? Buka tak stop speak ni Satu pula. play untuk Spotify 0.0003. 238. 0.0003 Ya. per play. I'm not Betul. mistaken. Tapi dia macam kutipan royalty ni tak semestinya dari kita panggil DSP lah, digital streaming platform. Dia ada banyak stream lagi. Contohnya royalty dari penulisan lagu. Yang ni akan di-collect oleh satu badan yang apa? Pak An, kalau dekat Indonesia dia LMK. Kalau kat sini apa? MCP. Yalah, badan dia MSCP tapi jenis Oh. badan berkanun lah dia cerita.
CMO yang bernama MACP. Jadi dia akan collect untuk kutipan dari segi songwriting. Lepas tu ada juga badan yang collect untuk performance dalam recording ataupun performance secara live. Jadi royalty ni bukan nak harap dekat YouTube saja, dekat Spotify saja. Kita ada juga beberapa badan yang akan jaga kebajikan melalui royalty streaming, royalty distribution dan royalty publishing juga. Banyak jalan lah. Okay, aku tak faham satu benda sebenarnya. Okay, baik. Okay, mini game. Tapi yang penting dia dapat royalty lah. Itunya lah. Dia dapat Royalty royalty ada, lah. ada. Dia bukan tanya Bila kosong dia lah. bayar royalty biasa? Okay, persaingan sebelum raya. Sebelum raya. Okay, nanti sebelum raya kita orang call kau. Dah raya dah apa maksudnya? Tak, Tahun depan tahun depan lah. Tahun depan. Nanti kita orang call korang lah. Dia bayar royalty every month tak? Tak, dia akan buat collection. Every 6 months. Mungkin je kita orang pun macam tak Dia track akan sangat. tunggu raya baru bayar kat korang ke? Macam Kalau aku rasa tu macam tu kebetulan yang best lah. Kalau tak nanti keluarlah bersamamu kan. Tiga jejaka fugu tidak dapat beraya bersama keluarga. Kan? Aduh, So ada sedih. orang datang hantar beras kan. Macam sial. Beras saya dah penuh kutu sekarang. Okay, mini game retro versus modern, okay? Ha. Apa benda yang korang fikir korang terus jawab. Yang korang kena jawab serentak 3-3 orang kena jawab. Okay. Oh ni. Ha. Aku tak nampak. Kau tengok siapa yang buta sekarang ni. Nasib baiklah mata aku okey. Okay. Okay, retro versus modern, right? Walkman atau Spotify? Walkman. Jawab sekali. Dia cakap Walkman kau? Spotify. Kenapa Walkman? Oh tak, ni ingat ke apa soalan tadi? Aku salah. Kau blur lah. Aku salah faham lah. Memang iyalah kau pilih Walkman. Aku salah faham lah. Tapi dah aku suka Walkman kak. Dia juga man. Dia nak style kan. Macam vinyl. Aku suka vinyl. Dia rap person. Basically Macam kereta vintage tu Volkswagen kan. Volkswagen. Volkswagen. Dia punya sebut pun dah vintage tu. Ah. Volkswagen. Sebab pun dah vintage tu. BMW. Porsche. Seluar ketat atau jogger pants? Jogger pants macam mana? Jaga pants lah. Sweatpants lah? Jogger pants macam ni Oh. Oh, Jawab sekali jawab sekali. Okay, satu, macam ni pun dua, macam tak alright tiga. Okay, jawab sekali ya. 1, 2, 3. Tak ada. Tak ada. Tak pakai seluar. Sebab dua-dua bukan pilihan. Slow ketat lah. Dia aku anggap macam boxer lah. Boxer yang ketat lah. Tapi seluar ketat tu apa? Inner ke? Seluar doesn't skinny matter. jeans ke? Seluar ketat as long as dia ketat lah. Sekarang So, ni jean ketat ke? trend baggy. Ya. Kalau tanya-tanya budak-budak sekarang ni, slow ketat. Saya sebagai anak Gen Z yang mendengar lagu Garam dan Madu, saya pakailah seluar macam ni. Pan ke Skinny jeans. Skinny, yes. Lepas tu datang pula yang macam kaki ni macam 70s. Bootcut. Baggy. Letak mic kat kaki. Supaya kaki tu boleh Kita fugu 70s, 80s. Tu Ah. ada baggy, ada yang Mic kat kaki. Okay, next. Okay. Hilang lagi. Okay. Ya, TV kita jawab asing-asing lah. Boleh, Okay, boleh, boleh. boleh. Okay, TV tabung atau Netflix? TV tabung tahu tu TV tabung. legend gila. TV tabung ke Netflix? Tapi kalau sekarang Netflix lah. Sama Netflix. Netflix. Kenapa tak TV tabung? Kita orang live in present. Kita live in the moment. Sebab orang kata kalau kita fikir sangat pasal masa lalu kita akan depressed. Kalau kita fikir akan masa depan kita akan anxious. Jadi kita live in the moment. So Pandai aku that's twist. why dia dipanggil present sebab it's a gift. It's a gift. Tak, yelah Netflix. Tapi bukan. Netflix lah. Tapi kau selalu tengok lah. Aku sekarang jarang lately. Kau selalu tengok. Kalau dia ada free tengok lah. Rugi je lah bayar RM75 sebulan tu. Kan? Berbeza kasta. Sebab aku Dia ambil yang single device ni. single device. Patutlah. Aku Single kena device pakai tak ada- banyak device. Single device tak ada 4K. Aku kena pakai banyak device sebab aku adik-beradik 10 orang. Adik-beradik dia 10 orang je. Bagus produktif lah. Saya yang sulung. Serius lah. Pemimpin lah. Pemimpin. Dia macam bongsu lah. Tambah lagi seorang main bola. Tapi masalahnya dia akan jadi pasukan bola sepak wanita. Sebab ramai perempuan. Bukan wanita, campuran. Respect lah orang dulu-dulu lah. Kan? Betul. Aku respect kat bapak aku lah. Kadang-kadang aku fikir Betul. macam aku ada 4 orang. Aku nak handle 4 orang ni pun macam gila babi je. Ya tu. Korang dah kahwin tak semua ni? Dah belum. Dah belum. Berapa orang nak dia?
Ada 10 tak ada. Belum lagi. Kau berapa? Belum lagi. Belum ke? Tak kahwin lagi. Aku ada 4 orang. Nak handle 4 orang ni pun dah gila siap. Okay, mak kita dulu kan. Kan? Sama 10 orang siap. Macam mana dah siap? Berkahwin lagi satu pula tu. Boleh kahwin lagi satu. Power siap. Dia macam dia ada kekosongan minda untuk fikir untuk fikir aku macam free lagi lah ni. Macam free, I got nothing else better to do kan. Kahwin lagi satu kan. Tapi itulah anugerah dia orang diberikan ketenangan. Itulah yang rezeki tertentu. dia. Ya, Kan? betul. Anak ramai 10 orang. Gila eh. Aku Tapi pun pening kau nak entah pergi sekolah macam tu. Tapi okey kalau macam kata 10 orang and 10-10 tu boleh pakai tak apa. Ya. Kan 10-10 yang boleh pakai yang macam tolong mak bapak, this and that. Tapi kalau 10 orang yang boleh pakai 2, yang lagi 8 tak boleh pakai. Ya, ni yang seorang yang lagi seorang tu. Aku alhamdulillah dalam adik-beradik aku 2 orang dah accountant SCCA. Wah, SCCA certified. Certified yang seorang engineer in apa tu? Software engineer. Software engineer. Seorang lagi coming soon pergi medical. Dan Oh. seorang lagi pergi ke mana? Mechanical engineering. Abang dia podcaster. Aku Orang ada batang tu. So kita tengok macam mana mak ayah Cak mengajar. Betul. Kau kan? Kita terapkan dia punya teknik dia. Aku dulu sebenarnya architecture. Oh kau architecture. Aku architecture tapi disebabkan aku ada 9 lagi yang perlu belajar, so aku korbankan. Aku jadi podcaster. Cik. Macam downgrade teruk. Kan? Macam downgrade. Tak Tak apa, lah, cara asal kau cakap tu macam downgrade. Tak Okey apa, tak okey. apa. Aku tengok adik-adik aku bahagia, dia orang Nanti dapat aku- apa yang dia orang dapat, alhamdulillah. Nanti aku letak soundtrack macam lagu sedih sikit belakang. Guna lagu dia orang. Tak boleh nanti kena copyright. Kau Nanti tak kasihan. boleh. Tak apa, Boleh lah. kita boleh exception. Nanti dia orang masuk ke kita duit tu. Share lah. Raya nanti call. Ya, yeah, kau lain balik. So okay, project terbaru any new concert yang coming soon? Video Ah, ni lagi sampai. video ni bila? Video ni sebelum korang sebelum balapan lah. Balapan. Kita cerita yang hari ni punya. Jadi sekarang pada waktu hari ni berapa bulan? 12. 13. 13 dah 13 Jadi hari ni kita ada persembahan, ada 2 persembahan hari ni. Satu dinilai di Kuala Lumpur Cafe. Yang ni kawan-kawan punya event, kita macam have fun. Lepas tu malam sekejap lagi ada dekat Dataran Merdeka untuk festival belia negara ASEAN. Tapi cerita dia macam tu lah. Performances sentiasa kita akan main performances throughout the month sampailah ke bulan 8 dan bulan 9 nanti. Tapi kalau selain tu dari segi projek macam recording ke apa, kita ada apa-apa tak? Ya, insyaAllah akan ada. Kita orang plan lah untuk release something new lah. Since kita orang release album bulan 8 itu, untuk sampai tahun ni baru release the Single. soundtrack kan. So kita planning untuk release something lah. Ya, tapi for the time being sekarang ni kita just keep the momentum of the releases yang kita dah keluarkan dulu. Tak ada fokus sangat, bukan tak ada fokus. Kita masih nak push lagi benda-benda yang kita dah keluarkan, the album, the OST, supaya dia punya traction dia makin berpanjangan dan hopefully kita dapat 2 juta stream di Spotify. Sekarang dah berapa dah? Sekarang 100,000. 100,000 boleh kot, boleh. Kan? Seminggu dah 100,000 plays. Bulan depan dah 2 juta tu confirm insyaAllah. Boleh. Nanti raya call Konsert bulan 8, konsert apa yang korang akan main ni? Kita konsert di Maib Serdang kan? Maib Serdang. Ada beberapa lah. Ni kena tanya Pak An ni sebenarnya. Pak An masuk kan? Masuk. 2 Ogos lah. 2 Ogos. 2 Ogos paling excited. 2 Ogos ada apa? 2 Ogos. Kita ada Absolute concert sebab dia excited, paling excited kali 2 Ogos tu bersedia aku. Oh, betul. Oh. Tak lah, Aku dah dapat idea lah. Masa tak nak buat apa. Aku dah Masuk dapat. dah sebab apa ada Hedi. Betul dapat main dengan Butterfingers. Gila Butterfingers tu abang aku dengar dulu. Tu aku dapat main satu pentas. Alhamdulillah lah, kan. Di sini mari mendatang. Okay. So ada pun no stress. Lepas tu best dia ada Fimidon. Lepas tu ada Hedi Moru. Hedi Moru pun kita dah lama tak satu stage dengan dia. Korang pernah collaborate dengan dia kan? Ya, sebab sebelum ni kita Hedi free tak hari ni datang ni show ni sebab kita ada main kat sini kan. Contoh macam Ahad ni kita ada perform UM, kita invite dia. So untuk yang Absolute ni dia ada set dia sendiri. Kita pun nak tengok dia perform. Dan saja bagi tahu, aku akan jadi music director untuk Heidi punya set nanti. Show tu. Oh, dekat Absolute Concert ni? Ya betul. Jadi
nantikan set Fugo dan juga set Heidi Moru sebab kita akan bawa something yang menakjubkan. Dan lagi banyak nada rasa. Nada rasa best lah. nada rasa kawan-kawan kita dari Parit Bunta dan Selama dan sekelilingnya. Nada rasa tu dia punya muzik lain sikit. Ya. Dia ada metal sikit. Kenapa metal kau bawa motor? Ini bukan gini metal. Metal. Sebab aku dengar metal masa naik motor kan. Bunyi angin. Alright, sebelum kita tamatkan kita punya podcast malam ni, ada apa ucapan kepada penonton-penonton ataupun peminat followers baru Fugo ataupun your existing followers? Go ahead. Baik buat pendengar-pendengar Fugo. Rasa macam artis saya cakap macam ni. Dah bukan artis ke? Tak, bukan salah. Rasa macam selebriti. First of all, kami nak cakap terima kasih sebab korang sentiasa support kita orang walaupun kita orang cakap benda-benda mengarut kadang-kadang, tapi korang sentiasa ada untuk gelakkan kita orang dan kadang-kadang nak buat stiker dekat WhatsApp tu, tak apalah, kita maafkan. Thank you sebab dengar kita orang dan buat pendengar-pendengar baru yang baru mengenali, especially dari movie Agent Ali 2. Salam berkenalan dan harap korang boleh explore lagi the rest of our catalogue. Ami? Aku Hakim lebih. Jangan main rasuah. 3 perkara yang menjatuhkan negara kan. Rasuah. Tinggi. Tak menepati masa. Tak menepati masa. Tolong Kan. Ini proven. So Proven, just Jauhilah benda-benda tu. jauhilah kalau boleh. Cakap untuk diri kita juga Ini untuk saya dan untuk anda semua yang menonton lah. Ya, macam lagu kita orang juga adalah nasihat bagi kita orang dan juga nasihat bagi semua yang mendengar juga. Okay, alright. Jap, anything? Aku tak ada nasihat lah. Dia tiap minggu bagi nasihat. Tiap minggu nasihat dah naik Tak, jelak. aku pun tak tahu nak nasihat apa dah. Sebab naik, benda sama. dah naik jelak bagi nasihat. Okay guys, jangan lupa Jelak, like, lama share. tak dengar perkataan tu. Okay. Ending. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Gua Punya Podcast. Dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Alright. Nice. Allahu Akbar.